So guys, welcome back to my YouTube channel. So hari ni aku nak cerita sikit masalah Harley Davidson ni. Aku dah pakai motor ni dalam 2 bulan. 2 bulan je tu lah. So aku dah jumpa satu masalah yang sangat common. So hari tu aku bawa motor ni pergi mana? Pergi keluar lah buat. Pasal ada bunyi. Aku langgar jalan tak rata je, langgar bonggol bunyi. Ketang. So aku macam, kenapa bunyi ni? Skru longgar ke? Lepas tu aku berhenti, rupanya tu dia. So ni belt. Motor ni pakai belting. Dia punya cover ni patah. Mana? Tu aku nampak tak, zoom sikit. Zoom. Fokus, tu dia. Patah. So ni dah yang buat bunyi. So aku tak tahu kenapa dia patah. Sebab aku lalu jalan tak rata, dah jalan lubang, jalan Malaysia kan. Sebab dia attach kat sini, dengan satu lagi attach kat belakang ni. Tapi dia patah. So aku dah tanya dealer. Dealer cakap benda ni tak cover warranty. Lepas tu kalau nak tukar pun dia tengah tanya lah harga. Tapi aku rasa sebab aku cek Harley Davidson punya website, harga dia dalam berapa 100 lebih US dollar lah. So aku rasa dalam Malaysia 500-600 tak lagi lah, kalau aku nak tukar. And aku cari yang Shopee aftermarket punya adalah 100 lebih, 160 macam tu lah dekat Shopee. Aku pun check lah Harley Davidson punya forum, Reddit semua. Benda ni memang common lah. Ni memang design flaws Iron 883 ni. Lepas tu kalau kau pesan orang modified, benda ni dia buka je. Sebab aku tak tahu lah benda ni kalau buka selamat atau selamat. Tapi itulah aku nak buat hari ni. Kita nak buka and biar je kita pasang baru, biar dia nampak bogel. Yang satu lagi dekat bawah ni, bawah ada back cover juga, tapi bawah ni material dia plastik. Cuba tengok nampak tak? Itu dia. Yang bawah material plastik. So kalau plastik lagi tahan lah, sebab dia boleh bengkok kan. Sebab ni besi. Tak tahu lah, kalau korang buat 883, korang ada isu ke benda ni? Sebab aku baca, aku tengok video kat YouTube juga, dia orang tukar baru, setahun lepas tu patah lagi. So tu dia, so hari ni aku nak tukar. And tengok lah motor ni, aku dah modify macam-macam. Dalam macam-macam. Aku just tambah fairing, headlight punya fairing, chain fairing, tank rise, seat ni first, CC bar dengan side bag. Side bag ni aku ambil yang kecil . Aku tak suka side bag yang dekat sini yang besar tu, sebab macam kalau letak kaki kat belakang nanti dia ganggu. Satu lagi footpad lah pasang. So ni kecil je, senang buka. Dalam ada glove, ada benda-benda lain lah. Tutup. Okay, tu ada setakat ni rupa motor tu. So sekarang aku nak buka ini guard. Jom kita buka. Itu dia. Dah buka. Lepas tu skru ni kita pasang balik. Jangan pasang balik sebab dia clean je. Kalau tengok, tu nampak tak? Ni dia tak ada attach dengan apa-apa. Belakang tu pun tak ada apa-apa sangat. So tak payah pasang balik skru. Tapi macam tu rupa dia. Nampak belting ni. So tak tahu kalau kau duduk belakang tak tersangkut kot. Tak ada apa-apa lah. Ni skru tu pasang je lah balik. Pasang skru ni. Dengan pasang gas. So Harley Davidson banyak tu masalah kan. Dah settle.
kita tengok. So itulah dia rupa dia. So dia ada, so mungkin tali kasut dengan seluar tak tersangkul, okey je. Okey. Itu je lah video ni, pendek je. Tapi sebelum kita habiskan video ni, kita belanja bunyi. Lalu memang sedap. So guys, thank you for watching. Satu hal kena jerit pula. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe. Kalau korang ada apa-apa soalan, ada apa-apa komen pasal ni, kalau korang mau sama, komen lah kat bawah. Thank you for watching. Kita jumpa kat video yang akan datang. Bye.